Next, Ciara's smiling face. Riuh rendah. Mulut riuh, badan rendah. Itulah kejadian Allah bagi. Masya Allah. Sekarang kita berada di pondok yang lagi tenang juga ni. Tempat dia semua besar-besar. Apa dia tulis ni? Tempat dia. Tak. Betul. Dia lagi bengong nak menyatakan apa yang baru ni kan tak? Kelong Heng, Kampung Kelong Heng 1957. Jadi tahun ni bapa berusia 69 tahun. Bapa mula mengaji di pondok tadi yang mula-mula kita pergi tu, Kelong Sekau. Bapa Tuan Guru Haji Zakaria, kita ziarah makam pagi pagi tu kan. Itu dah Tuan Guru pertama bapa kita. Dan kemudian bapa kita sambung mengaji di pondok Permin selama setahun. Tapi bapa tak sempat untuk Permin tu. Bapa mengaji dengan Tuan Guru Haji Muhammad Terengganu dan Tuan Guru Bapa Mi Cahaya yang baru meninggal beberapa tahun lepas. Awak tengok pokok nyok ke? Durian. Oi. Pokok nyok ke pokok kelapa sawit? Durian. Oi, jangan sebut oi. Durian dah rendah-rendah. Durian oi. Boleh petik ni. Boleh petik Oi. oi. Yang petik dia saja. Ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kita muliakan, kita kasihi, kita rahmatikan Tuan Guru Pondok Comendang ini, Tuan Guru Bapa Syukri yang bersama kita di hadapan ini. Alhamdulillah, yang saya muliakan juga Tuan Guru Bapa Ismail bin Mahmud daripada Sip Kedah, Tuan Guru Bapa Abdul Ghaffar daripada Bukit Ayu Majmuk Selayoi, dan juga kepada semualah asatizah, ustaz-ustazah, habib dan seluruh tetamu ataupun hadirin yang sama-sama dalam rombongan ziarah ulama Kerabi ini, dan juga tak dilupakan kepada ahli-ahli ataupun warga pondok muslimin muslimat yang ada juga pada petang yang mulia ini. Alhamdulillah, saya selaku ketua rombongan mengucapkan mula sekali terima kasih kepada bapa atas kesudian terima kami ziarah pada petang ini, dan juga memohon minta maaf jika ada kekurangan dari pihak kami daripada segi susun waktu ziarah tersebut tidak menepati waktu bapa mengajar, kami mengaku waktu bapa mengajar. Minta maaf sungguh-sungguh waktu. Jadi alhamdulillah. A few moments later. Tak nampak tuk-tuk tak nampak tuk-tuk. Mana? Oh ya. Oh tuk-tuk. Tu Watson ada. Magnet banyak sini. Baik dapat capai dek ni. Tomorrow. Jadi Nabi kata barang siapa manzaro aliman, barang siapa ziarah orang alim, faka'anna mazaroni, maka seolah-olahnya Nabi kata seperti ziarah akan daku. Wa man safaha aliman, barang siapa dapat musafahah, dapat bersalam dengan orang alim,
faka'annama asafahani, maka seolah-olah dia dapat musafahah akan daku. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk sekali dengan orang alim, faka'annama jalasani, duduk sekali akan daku. Faman ajalasahu aliman di dunia, maka barang siapa yang dapat duduk akan orang alim di dunia, ajalasahu fil akhirah, aku akan dapat. Hari ini kita berhimpun untuk menaiki ke Pulau Kok Yau. Semua siap ya? Bagus. Siap. Okay, from hotel to the Pulau Kok Yau, kita menaiki speedboat. Sekarang kita naik van dulu. Allah, di belakang saya semua para ustaz dan baba. Alhamdulillah. This is our driver today. Welcome to Hat Nopparatara. 2 minutes only drive from our resort to Nopparatara. Cuaca cantik, alhamdulillah, masya-Allah. Mau kemana ibu? Mau pulau. Pulau. Panggilan pulau. Di sini ya. Ya. Kap. Yes, kalis air. Tak ingat. Boleh snorkeling. Ini masuk air nasi lagi. Yes, boleh snorkeling. Tak lagi ada yang nanti update dalam ni ya. Don't worry. Download at YouTube ơi. Đây. Okay, dah sampai di boat. Siap. Good. Bismillah, baca doa. Amin. 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 Buna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna. One hour later. Okay, muka selamat, alhamdulillah. So how you feeling? Alhamdulillah. Apa? Anggap je anak. Oh, alhamdulillah, kita sampai sudah ke Kok Yau Noi.
Ada, kakak ada. Baby macam mana? Okey? Oh, okey semua. Kakak okey kakak. Kakak tidur tadi kan? Semua tidur. Dia berdiri tu. Alhamdulillah. Tak apa, tak apa. So, okey alhamdulillah. Kita kena naik kendaraan yang di belakang saya ni selepas kita cross dari Pulau Krabi ke Pulau Koyau North. Koyau. Dan kita akan naik kendaraan ni. Jom. Okey. Boleh tarik. Bila pukul tu. Kita duduk. Itulah, masya-Allah, pengalaman masing-masing cerita Kepala ni dia ingat apa? Saya tak ada ingat benda. Dia masih ingat sesuatu. Cik. Oh, di sini ada apa? Burung apa tu? Enggang. Sawak punya kan? Enggang Enggang. Kalau Melaka ada tu enggang. bukan Enggang. Dia cantik. Dia ada tumbuk penyalang. Ya. Wah. Tempat saya yang merah tu panggil nak kampung-kampung sekolah. Ya. Dia dah start sekolah atau mana. Sekolah. Habis pakai. Kita dah masuk perkampungan dia, masya-Allah. Ada dia nampak. Oh, ada getah. Tak, dia memang getah. Dia memang getah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya sahibul makam. Assalamualaikum ya Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Kita kena masih lebih banyak sini lah. Sebab di pondok tu pun kita jarang kejap je. Sebab tu guru tu dia namun dia pun orang sangat. Sebab dia tak fasih bahasa Melayu, takut dia ni. Kita kena masa sini lah banyak sikit. Jarah yang tua dulu, yang pertama. Bila kita lihat di bangsa itu untuk kita cerita lebih lanjut. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca satu doa dulu sebelum kita nak apa nama ni teruskan insya-Allah. Semua ada sini, mai terapa-apa sini insya-Allah. Nama tuan guru dan apa kita nama dia tuan insya-Allah. Kita bagi salam dulu. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya asuli Allah. Assalamualaikum ya tuan guru Haji Yaakob. Kita baca satu doa. Jadi tuan-tuan ikut saya amin je lah. Saya nak baca panjang sikit. Sebelum pada mari ngajar sini, yang buka tu tuan guru ni lah. Nama beliau tuan guru Haji Yaakob. Beliau ni asal pada Kuah Langkawi, Kedah. Sebab itulah banyaknya keturunan Langkawi tu banyak pada orang Krabi. Mereka masa dulu ni berhubung di antara Krabi dan Langkawi dalam laut. Dia ada budak alik, ada berdakwah, ada berdagang. Jadi beliau ni seorang guru agama. Lahirnya sekitar 1900 awal abad tersebut, awal pada dekad tersebut. Ada 4 orang adik-beradik. Mereka ni 4 orang. Yang seorang tu Tok Guru besar di Langkawi lah. Nama dia Tok Guru Haji Osman. Dia memang ulama besar di Langkawi sekarang. Dia meninggal tahun 90-an. Adik dia. Dia punya 4 beradik lah. Jadi yang mengajar tu 4 mengajar. Tapi yang nama naik ni seorang dia Tok Haji Yaakob, yang kedua adik beliau Haji Osman. Kubur dia dekat Padang Mat Sirat. Belakang tu je kubur kapal Padang Mat Sirat. Saya pernah pergi jumpa keluarga di situ. Dan mulia beliau ni belajarnya di sekitar Kedah. Tak pasti di mana. Saya temu ramah adik ipar dia pun yang mama tu lah, ada lagi pun dia pun tak tahu sangat Tok Guru ngaji mana. Yang dia tahu
Dia mari buka pondok tu lama dah. Ya. Dan kemudian beliau berhijrah ke Koh Yau ataupun ni Pulau Panjang ni yang di Krabi ni, lalu berkahwin orang sini yang bernama Ya. Jadi orang sinilah bernama Ya. Kemudian beliau telah membina pondok yang disebut sebagai Pondok Koh Yau sekitar tahun 30-an. Dan setelah beliau meninggal, pondok tersebut diambil alih oleh adik iparnya, iaitu bernama Haji Ismail Ramin. Jadi Ya tu dengan bapa lain ni adik-adik ya. Ya tu kakak, bapa lain ni adik. Jadi beliau pun mengajar sampai tahun 1980-an beliau meninggal dunia bumi di sini. Ar-Rahman yakhshakum ibadallah jinakum kasabnakum talaknakum. Alhamdulillah sudah melintas lautan Andaman. Terentak semua kan. Alhamdulillah sampai dia permulaan ombak tu makin ke darat makin kuat kan. Jadi tu yang mula-mula kita tempat teruk, yang lama-lama dah kurang dah. Ya, alhamdulillah sampai kita ke Pulau Koh Yau Noi. Koh tu pulau, Yau tu panjang, Noi tu kecil. Koh Yau Noi ada dua. Koh Yau Noi dengan Koh Yau Yai. Yai tu panjang. Pulau panjang besar. Pulau panjang besar. Ini pulau panjang kecil. Ada dua je lah. Dua tempat berbeza. Alhamdulillah. Di sini Selepas kita menziarahi makam wali Allah, kemudian kita akan menziarahi pondok Mama. Mama ni adalah salah satu kerabat ahli keluarga dari ulama Pak Lang A. Jom kita pergi ke pondok tersebut. Tak payah nak macam ni tu. Dah lah. Be tak nampak handsome, nampak ini hodong. Nampak hodong dia. Alhamdulillah dah sampai juga, masya-Allah. Mengingati saya pada tahun 60-an. Masya-Allah. I'm so grateful to have this opportunity. Alhamdulillah. Masya-Allah. kau tengok nanti kau tengok ada apa lepas tu, jamnya, tempat kitabnya, lama. Ini tempat pengajian lah. Bapa tunggu mengajar atas ni, belajar tu pondok-pondok dia. Yang lama tu yang di pahala yang tapak-tapak tu lama. Yang di zip pagoda. Dia pakai tu dia tak ingin gambar di dekat-dekat. Tu pakai serempan pun tak ada kopiah. Serempan tak ada kopiah, dia serempan tu. Ada nampak rambut, ada nampak rambut. Tunggu pun macam tu, belajar macam tu. Haji Krabi je kan, apa, di pulau. Tengok ada lagi tu ni, tak pergi lagi, 2 kali lagi. Habis pergi tu, rasa selesai lah. Tak apa, tak pergi dulu. Tapi kita ada peluang, tak pergi. Itulah, bila saya, sampai orang kata kami lah, kalau Tengku kita dapat Tengku meninggal. Sampai satu orang kata, kalau Tengku pergi tak dapat Tengku meninggal. Sebab banyak kami jumpa situ. Siapa yang pernah merasa lampu ni? Saya pernah. Ya, saya pernah. Ini pada asal pengajian tu. Pengajiannya asal Oh, ini bangunan asal Masya Allah. Ada lagi? Gaslin ni. Lantai lama ni. Pertama ya? Di Kamayat. Ini function dia. Kalau yang duduk di kampung mesti tahu ini apa function dia. Untuk mandikan mayat, bersalin, mana yang uzur. Ni orang-orang dulu. Sistematik bangunan dia begini. Mawaris. Luasnya. Chalo chaya.
Yang masuk YouTube. Di tempat. Tak singgah ke? Tak eh. Itu dewan yang orang ramai. Dia terputus. Dewan dia. Jauh. Ya. Tempat keluar. Dah tu monyet. Sedang kita rambang. Lahir daripada lahir tu bukan. Tak apa tu. Dia nak pergi dah ni pun Jadi kalau anak-anak yang pergi belajar dan cerita, dia pergi belajar kan, anak-anak yang pergi belajar mungkin baru keluar dari sini. Dia nak jadi macam dia nak tepi bilang kahwin terus. So sekarang kita makan di Sawas di Kuyau. Restoran halal. Sawadika. Sawas di Kuyau. Macam nak buka kasut. Tak. Ha? Lima seperti biasa, ha? 5 rukun Islam. Okey, siap. Siap. This is the right time to say ma'asalama to Kuyau Island. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Kami sekarang berada di depan sekarang. Yes. Nak rasa. Yeah. Cikgu depan. Kapten Alima dan Kapten Syah berjaya membawa penumpang. So sekarang kita akan menziarahi pusat tahfiz. Tapi kita kena solat dahulu. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sayang, ada comel-comel.
Masya Allah. Macam ni. Kunci arai Silmi. Nur Aida, Masya Allah. Syasha. Sharifah. Sharifah. Nurha. Kunci arai? Syakira. Ya. Okey. Umi Kalam Ana Asatiza. 1, 2, 3. Ana Asatiza. Bawa tawa. Wahid Isnin Salasa. Ana Asatiza. InsyaAllah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni dapat kita mari sampai di sini. Jadi Bapa ni, Bapa Abdul Halim ni, dia kata lama lah tak cakap Melayu, tak jumpa orang Malaysia. Sebab itulah hari ni dia minta nak cakap bahasa Siam. Jadi Bapa bagi tahunya di sini pertama kali Bapa ucap selamat datanglah kepada semua rombongan daripada yang ziarah mai pada Malaysia. Bapa sangat suka hatilah mai melawat tempat Bapa di sini. Kerana dia Bapa bagi tahu kata di sini Bapa mengajar untuk budak-budak perempuan. Sekarang lebih kurang 50 orang. Jadi setakat 50 orang saja. Kerana tempat terhad. Jadi sebenarnya ada lagi tapi Bapa tak terima lah dengan sebab tempat ada. Di sini maknanya duduk di sini, makan di sini, main di sini, semua di sini. Semua perempuan yang kita nampak di belakang. ก็อย่างที่ท่านพี่น้องทุกคนได้เห็นนะครับนักเรียนเราที่นี่อายุของพวกเธอนี่ตั้งแต่7 ปีหรือ7 ขวบจนกระทั่งถึง12 ขวบ12 ปีนะครับพอหลังจากที่นักเรียนทุกคนจบที่นี่ไปแล้ว12 ปีนี่เขาจะต้องโยกย้ายไปเรียนสถานที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นออกซุดด้วยจุดประสงค์เป้าหมายของสถาบันของเราที่นี่ก็ต้องการที่จะรองรับนะครับแล้วก็ให้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนโรงเรียนในระดับสูงหรือเป็นระดับโรงเรียนที่เขาอยู่ในระบบเสร็จแล้วจุดเป้าหมายประสงค์หนึ่งก็คือต้องการให้นักเรียนทุกคนได้เรียนศาสนาอย่างเต็มที่นะครับและให้ควบคู่ไปกับสามัญที่นี่เพราะจังหวัดกระบี่เนี่ยครับเป็นจังหวัดทัวริสต์จังหวัดท่องเที่ยวทางราชการเนี่ยเขามองนะครับนักเรียนที่เรียนในเกณฑ์ภาคบังคับเนี่ยทุกคนจะต้องกวดขันนะเลยเราก็ต้องเปิดเป็นโรงเรียนที่เรียนควบคู่กันไปนะครับสามัญกับศาสนาแต่เราก็เน้นครับเน้นเรื่องศาสนาให้นักเรียนทุกคนได้มีอามานนะครับรักษาละหมาดเรียนตะดีกาท่องจำกุรอานส่วนสามัญเราก็เป็นวิชาที่สำรองนะครับแต่ที่ยังไงก็แล้วแต่นะเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้มีความพร้อมไปทั้งสองด้านนะครับทั้งภาคดุนยาสามัญแล้วก็ทางศาสนาเนี่ยให้สมบูรณ์แต่อยากจะบอกพี่น้องที่นี่ว่าเราเน้นนะครับเรื่องสามัญเรื่องศาสนาเน้นมากนะครับเพราะนั้นเราเปิดมาที่นี่ก็เป็นเวลา10 กว่าปีแล้วนะครับแต่คิดว่าเราจะต้องรองรับนักเรียนแล้วก็เปิดต่อไปจนถึงวันอาคีเราะห์นะครับต้องการให้ทุกคนได้มีศาสนาอย่างชัดเจนนะครับก็ขอให้พี่น้องมาที่นี่ดูอานะครับให้เราได้ยืนยันในระบบของการเรียนนะครับที่มีประสิทธิภาพเรื่องศาสนาเรื่องดุนยาฟิดดุนยาศาสนาvàฟิดอาคีเราะห์ศาสนานะครับ2 อย่างให้เราได้ครอบครองกันไปครับ
Jadi seperti mana kita sudah menyaksikan bahawasanya kanak-kanak di sini mulai daripada 7 tahun sampai kepada 12 tahun lebih kurang. Lepas pada 12 tahun tu akan sambung pula belajar di tempat lain. Dengan sebab dan negara Thailand ni 12 tahun tu wajib mesti kena ada akademik. Maka lalu telah bapa fikir untuk budak ni boleh ada akademik tu masih ada, tapi nak tambah boleh ada agama, kuat agama. Sebab itulah bapa buka di sini, itulah tujuan. Dengan sebab dalam wilayah Krabi ni maklumlah tempat masyhur dengan pelancong. Maka pihak kerajaan pun dia banyakkan hak pelancong lah. Agama ni kurang. Oleh itu hasrat babanya nak kejapkan agama kepada kanak-kanak. Lagi pula budak-budak yang mengaji di sini kebanyakan budak-budak yang tak puasa nak pergi mengaji di sekolah macam kita ada sekolah swasta, sekolah swasta tu macam itulah. Sebab itulah bapa buka di sini, itulah. Mudah-mudahan bapa kata nak dapat selamat dunia dan akhirat. Amin. Dunia pun hasanah, akhirat hasanah. Kemudian bapa minta doa lah kepada kita semua, kita doa semoga tempat di sini akan kekal sampai akhirat, boleh menguatkan agama di sini, insya-Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اصلحنا ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا فاحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلين لها واتمها علينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تبقي أقرب مني ليا تكملين، تبقي أختي تبقي أمي تجري فيا جوا دمي، لما كنت تعبان تضمني وتداويني. انت قلبي وانت روحي وانت عيني، حتى عايز أعيش معاك آخر سنين. انت بالنسبة لي مش حب في حياتي، انت كل حياتي فعلا افهميني. وعديني لو يباني الكون بحاله وتشتري، تبقي أقرب مني ليا تكملين، تبقي أختي تبقي أمي تجري فيا جوا دمي، لما كنت تعبان تضمني وتداويني. انت قلبي وانت روحي وانت عيني، حتى
سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر